Kerajaan Madani akan menyalurkan bantuan sebanyak RM10,000 kepada keluarga setiap 15 mangsa yang terkorban dalam nahas bas persiaran membabitkan penuntut Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI pada Isnin lalu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil yang juga jurucakap Kerajaan Madani berkata, kerajaan akan turut memberikan sumbangan sebanyak RM5,000 kepada setiap mangsa yang cedera dalam tragedi berkenaan. Beliau berkata perkara itu dimaklumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mesyuarat Jemaah Menteri yang berlangsung pada 11 Jun. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Angkasa Puri pada 11 Jun yang turut disertai Menteri Pengangkutan Anthony Loke dan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Dan Perdana Menteri juga telah memaklumkan kepada Jemaah Menteri untuk diberikan bantuan tambahan kepada setiap keluarga mangsa sebanyak RM10,000. Dan arahan juga telah diberikan kepada Jabatan Peguam Negara untuk 10 kepada yang meninggal dan 5 kepada yang cedera. Manakala Perdana Menteri juga telah mengarahkan Jabatan Peguam Negara untuk meneliti aspek dari segi insurans untuk membantu keluarga mangsa bagi kenderaan yang dimaksudkan.